Ada awet lagi? Dah. Ada lagi? Kau balik. Guys, Abai ada di depan padang stakar Kuala Berang ni. Padang bola stakar ni Kuala Berang ni. Derek BSN Tekun Nasional. Abi ada depan Safi Salon ni guys. Yayasan Islam Terengganu. Safi Salon ni ada salon dalam dia. Lepas tu dia ada kedai mah dekat dalam. Abai apa ni? Itu ada beli gelang ke Nisha. Lepas tu ada rosok sikit. Abai ingat nak beki. Sini boleh beki gelang. Dia tak jual mana kat barang kemas. Cuma boleh beki repair. Lepas tu dia ambil juga gelang. Kalau acang awak kata ada rosok-rosok gelang nak tolak, nak beli hot lain pula, boleh mari tolak sini, beli kat lain pula. Gitu. Abi bawa masuk dalam, kita tengok cara dia beki gelang. Jom. Ini kedai dia guys Ini kedai dia guys. Ni cak kasut sini. Assalamualaikum. Abang Badra. Sihat bro Ya. Alhamdulillah baik. Abi nak beki gelang sikit boleh? Boleh? Kejap. Sebelum tu ada sebih apa sini? Entah tunjuklah dulu hal-hal ni. Oh ni Beli emas terpakai. Oh, surat pajak beli kau? Boleh. Lepas tu pergi cuci emas bertindik boleh lah ke? Siapa nak guna duit? Mari tolak sini. Macam memanggil-manggil je kan, musim-musim ni kan. Beki gelang mana? Ni. Ada rosok sikit, nak beki sikit, nak teri sikit. Boleh? Tengok. Boleh. Cuci lalu lah ni Apa? Bagi nampak bersih lalu sikit. Bagi nampak Kotor ke? Kotor sikit. Kos. Ni pun api dalam 40 gitu. Murah je. Okay. Steady, jom. Nak tengok dia cuci, nak tengok dia dah beki teri boleh? 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 Masuk dalam. Masuk dalam? Kau nak masuk? Sini. Okay. Motor bayi kejap pada aku. Motor tinggal kunci. Bahaya. Lalang kau. Okay, mas. Hello, welcome. Okay. Nak cuci sekali dengan tu lalu lah. Okay. Kita nak cuci dulu. Kita cuci lah barang ni. Awak muka macam mah dah awak. Awet amah, ada awet lagi? Dah. Ada lagi? Kau balik. Dia kena pakai mask guys. Nak cuci kena pakai mask. Bahaya. Lama tak pakai mask guys. Pakai seat dia pun. Pakai seat. Dia berasak kot lah? Dia berasak sikit. Okay. Ni ada bodon datang. Petang dia tu. Dia hilang lah ke abu-abu dia ni. Cuba kita celup. Motor bos. Dia proses ni dia bulan kali lah. Bulan kali buat Bagi nampak naik mula warna emas ni. Gitu. Tu tadi kan nampak tak? Ni mat kuning mula dah. Nampak kan? Ini dah. Ni lepas kita bakar celup asid lah. Nampak kan? Dia jadi kuning mula. Nampak dah. Ni mesin dia guys. Ni apa mesin ni? Mesin Cuci lah. Mesin cuci Ada sabun ke apa? Dia pakai sabun ni. Sabun